Ramai ingat stroke tu datang tiba-tiba. Tapi sebenarnya sebulan sebelum stroke tu, kita dah ada tanda awal. Antara dia adalah muka rasa kebas, tangan pun boleh rasa kebas. Dia rasa sebelah sahaja. Pandangan pun boleh jadi kabur, tapi biasanya sebelah. Tengok pada saraf otak mana yang terlibat. Pembuluh darah mana yang tersumbat. Ada juga yang dah start alami, dia slurred speech. Dia tak tahu apa yang dia cakap. Cakap dia tiba-tiba tak berapa jelas. Kepala tiba-tiba rasa berat, rasa macam sakit kepala tapi dia pun tak tahu kenapa. So ni antara tanda awal stroke. Bila dibiarkan, lama-lama tiba-tiba kena transient ischemic attack. Maknanya ada pembuluh darah kita yang dah tersumbat, terutama yang menghala ke otak. Kalau dibiarkan, dia boleh kena stroke angin ahmar. Itu yang tiba-tiba badan tak boleh bergerak. Jadi kalau ada alami tanda ni, antara punca utama boleh jadi sebab gula tak terkawal, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi ataupun pembuluh darah kita tu berkeradangan tinggi. Disebabkan oleh inflamasi, manis-manis, semua tu menyebabkan pembuluh darah kita mengeras. Jadi dia tak boleh nak pump darah dengan cantik hingga ke otak. Oksigen pun tak sampai ke otak. Macam mana langkah awal kita nak atasi? Ada bolehlah amalkan makanan yang kaya dengan sumber antioksidan. Contohnya macam berry, vitamin C, vitamin E daripada buah-buahan citrus, kawal gula. Sebab itulah amalkan super antioksidan. Contohnya macam Evacuitan. Dalam ni ada patented formula Cavacuitan yang mana penyerapan dia lebih baik daripada CoQ10 biasa. Dan dia adalah super antioksidan nak bantu buang radikal bebas yang merosakkan sel. Dalam Evacuitan pun ada inositol, pseudovitamin B8 nak bantu tingkat kapasiti kerja hormon insulin supaya gula kita terkawal. Dan yang penting folic acid lah untuk bantu sokong pembentukan sel baru. So untuk berry dia ada antioksidan juga. Yang ni perasa dia mixed berry. Mixed berry tu kita guna daripada ekstrak buah mixed berry tu sendiri yang kaya dengan antioksidan. Kalau ada mak ayah kita ataupun siapa-siapa saudara kenalan kita yang ada tanda awal ni, jangan ambil mudah, jangan ambil ringan. Sebab ini penanda awal menandakan pembuluh darah kita tu mungkin ada yang tersumbat ataupun dah mengeras. So amalkan antioksidan daripada awal. So nak anti-aging supplement ni anda boleh dapatkan terus dekat beg kuning tu. Jadikan rutin pagi, jadikan rutin setiap hari, amal selepas makan. Sebiji sekali sehari dah cukup.